Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Insyirah dan saya Kisha Ami. Kami wartawan Ciri DHTV melaporkan secara langsung dari Sekolah Kebahasaan Dato' Damang Husin sempena Majlis Khatam Al-Quran tahun 6 2025. Program ini diadakan bagi meraihkan murid-murid tahun 6 yang telah menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran dengan bimbingan guru-guru pendidikan Islam. Majlis ini merupakan salah satu agendan tahunan Panitia Pendidikan Islam. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran dan kubur sebagai sahabat kita dan sebagai penghadap diri dan neraka. Ya Allah, berikanlah kami dengan hidup Al-Quran. Wassalamualaikum. Bacaan Al-Quranmu pada tahun hadapan. Anak-anak di hadapan saya ini apabila meningkat dewasa dapat mengenal Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pegangan hidup awak. Dan anak-anak di hadapan saya ini membesar menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Semoga program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan beriman. Sesungguhnya Al-Quran adalah cahaya kehidupan yang membimbing kita ke jalan kebenaran. Dengan semangat Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Marilah kita teruskan memupuk budaya membaca dan menghayati kalam Allah. Sekian sahaja laporan kami dari Dewan Lestari SK Dato' Damang Husin. Membaca dengan berarti, beramal dengan ikhlas.